Allah nak gambarkan kehidupan dunia ni sebenar. Apa dia sebenar? Sebab ramai tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi Allah suruh Nabi, tolonglah. Tolong buat contoh pada orang musyrikin dan kepada umat kamu, dunia ni sebenarnya apa? Supaya mereka faham dan supaya mereka tak tertipu dengan dunia. Pagi, petang, siang, malam kejar dunia. Sebab apa? Mereka tak kenal dunia. Jadi Allah kata pada Nabi, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Buat contoh kehidupan dunia. Apa dia? Seumpama kama'in, seperti air anzalnahu, yang kami turunkannya minas sama, seperti air yang kami turunkan daripada langit ataupun daripada awan. Kemudian lepas air turun ke bumi itu, apa jadi? Fakhtalata, lalu bercampur. Fakhtalata, bercampur, bihi, dengannya, iaitu dengan air, nabatul ardi, nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah tu asalnya kering. Bila turun air hujan, keluar apa? Keluar tumbuh-tumbuhan. Macam-macam. Ada sayur, ada rumput, ada buah-buahan, ada pisang, ada durian. Macam-macam rasa, macam-macam jenis, macam-macam warna. Lepas tu wa asbaha hashima. Lepas tu pokok tu mula-mula nampak segar, cantik, seronok. Tapi tak berapa lama pokok tu, tumbuhan tu jadi hashima. Hashima makna? Hashima makna kering. Kering, pecah, hancur. Kemudian lepas tu tazruhur riyah, ditiup oleh angin. Habis.